Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Karani Azura binti Abu Bakar daripada Sekolah Menengah Agama Nurul Islam Air Hitam Kedah. Okey, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4. Bab yang ke-9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk standard pembelajaran kita hari ini adalah membezakan peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi, cikgu harap kamu dah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, pastikan kamu ada buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Okey, sebelum kita bermula, pastikan semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, okey, boleh buka buku teks muka surat 253. Okey, dah ready ke belum? Okey, kalau dah ready, okey, mari kita belajar. Okey, pernah dengar tak tajuk ni? Peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Ada siapa-siapa pernah dengar tak? Okey, kalau ada yang pernah dengar tu, apa dia punya maksudnya peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif? Okey, boleh siapa tolong jawab? Okey, ada? Okey. Okey, kalau kamu tengok ada dua rajah kan? Rajah Wen yang pertama yang berwarna merah oranye tu, itu dia punya rajahnya berasingan. Okey, yang kedua adalah rajah Wen yang bertindan ataupun persilangan. Jadi untuk rajah yang warna oranye tu, okey, yang berasingan tu, itu adalah peristiwa A dan juga B di mana ia dikatakan peristiwa saling eksklusif. Kenapa dikatakan peristiwa saling eksklusif? Kerana okey, jika kedua-dua peristiwa ini tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Maksudnya tiada unsur yang sepunya, tidak boleh berlaku serentak, tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, ataupun tidak ada persilangan antara peristiwa A dan juga peristiwa B. Jadi peristiwa ini antara A dan B ni dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Ataupun tiada unsur sepunya lah. Okey. Okey, kalau kamu tengok dia punya warna purple tu, itu adalah persilangan antara A dengan B tu tidak berlaku ataupun set kosong. Jadi ia dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Okey, untuk yang kedua, peristiwa tidak saling eksklusif tu, okey, kalau kamu lihat ada dua peristiwa A dan juga B. Tapi kalau kamu perasan dekat dia punya rajah tu berlaku persilangan kan ataupun rajahnya bertindan. Itu dikatakan peristiwa A dan B tu ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana kedua-dua peristiwa boleh berlaku pada masa yang sama. Maksudnya berlaku serentak, berlaku pada masa yang sama. Lepas tu ada persilangan. Okey, ataupun unsur sepunya antara kedua-dua peristiwa tersebut. Jadi peristiwa itu dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, boleh yang tu? Okey, faham nah? Okey, seterusnya, okey, marilah kita tengok contoh soalan. Sebab kalau setakat tengok dia punya maksud ni mungkin kamu tak nampak kan? Jadi apa kata kita tengok soalan contoh. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebiji bola pingpong yang berlabel dari nombor 1 hingga 9 dimasukkan dalam satu bakul kosong. Okey, maksudnya dalam satu bakul tu ada bola pingpong yang berlabel daripada 1 hingga 9. Okey, seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okey, ada 3 peristiwa untuk soalan contoh yang pertama ni. Yang pertama adalah peristiwa T iaitu memilih nombor genap. Okey, kalau bola pingpong daripada 1 hingga 9, okey, nombor genap yang kamu akan dapat adalah nombor 2, nombor 4, nombor 6 dan juga nombor 8. Kan? Okey, kalau peristiwa U iaitu peristiwa memilih nombor kuasa dan sempurna. Okey, ingat tak lagi macam mana nak kena pasti nombor kuasa dan sempurna? Pernah belajar kan? Okey, masa tingkatan 1 dulu ni, masa sekolah rendah pun dah belajar dah. Okey, tak apa. Jadi, kamu kena recall balik. Untuk peristiwa memilih nombor kuasa dan sempurna, daripada senarai 1 hingga 9 tadi, okey, kamu akan mendapat nombor 1, nombor 4 dan juga nombor 9. Okey, boleh yang tu? Okey, yang seterusnya adalah peristiwa V, iaitu peristiwa faktor bagi 9. Okey, apa maksud faktor bagi 9? Maksudnya daripada senarai nombor 1 hingga nombor 9 tu, okey, secara ringkasnya, nombor mana yang nombor 9 tu boleh dibahagi tanpa baki. Okey, boleh yang tu. Jadi, ketiga-tiga peristiwa ni, okey, jika kita lukis dalam bentuk gambar rajah Venn, kalau kamu tengok tu dah ada dah kan gambar rajah Venn kan yang oranye, yang warna hijau dan juga ada purple sikit tu kan. Okey, itu adalah susunan gambar rajah Venn bagi ketiga-tiga peristiwa tersebut. Okey, kalau kamu tengok, okey, set T, set U dan juga set V. Antara ketiga-tiga peristiwa ni, okey, yang berlaku
persilangan set adalah set T dan juga set U. Okey, dan juga set U dan juga set V. Tapi perasan tak? Set T dan juga set V tu, okey, dia berasingan. Maksudnya tiada berlaku pertindihan, tiada berlaku persilangan, tiada berlaku unsur yang sama. Okey, jadi apa dia punya kesudahan yang kesimpulan yang kita boleh buat untuk contoh satu ni? Okey, daripada gambar Raja Ven yang kita tengok tadi tu, okey, kalau kamu perasan ataupun kalau kamu nampak set T dan V, okey, set T dan juga set V tu dikatakan okey, tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Sebab tu rajahnya dilukis berasingan sebab tiada unsur yang sepunya. Okey, antara kedua set tu tiada unsur yang sepunya. Jadi, okey, peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Okey, boleh? Jadi jangan lupa tahu buat catatan. Okey, peristiwa saling eksklusif ni maksudnya bila suatu peristiwa tu okey tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, jadi yang tu kamu kena highlight lah. Okey, untuk peristiwa saling eksklusif. Okey, boleh teruskan lagi? Okey, untuk yang kedua, peristiwa yang kedua ialah peristiwa antara T dan juga peristiwa U. Kalau kamu lihat peristiwa T dan juga U tu, okey, peristiwa T yang berwarna oranye dan U tu yang berwarna biru. Okey, ada satu unsur yang sepunya ataupun unsur yang sama kan, iaitu 4. Okey, 4 tu kita panggil sebagai kesudahan sepunya ataupun common outcome. Jadi nombor 4 tu dikongsi bersama oleh set T dan juga set U. Bila terdapat unsur yang sama yang dikongsi ataupun yang sepunya, okey, jadi peristiwa T dan U tu dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jadi dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana apa? Kerana bola pimpon yang label 4 tu yang warna purple tu ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan juga U. Jadi peristiwa T dan U ni boleh berlaku pada masa yang sama. Okey. Seterusnya, kalau kamu perasan di atas sudah tulis terpisah sepenuhnya tu, itu untuk peristiwa yang asal tadi iaitu T dan juga V. Maksudnya terpisah sepenuhnya. Okey, jadi yang untuk T dan U ni ada berlaku persilangan, maka dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jadi itu catatan yang kedua. Kamu kena tulis kat situ macam mana kita nak kena pasti peristiwa tidak saling eksklusif tu maksudnya apabila berlaku persilangan ataupun terdapat unsur sepunya antara dua set ataupun dua peristiwa. Okey. Seterusnya kita tengok peristiwa antara U dan juga V. Okey, antara U dengan V yang berwarna hijau dan juga warna biru tu, okey, peristiwa U dan V tu dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif kerana bola pimpong yang berlabel 1 hingga 9 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa U dan V. Okey, kalau kita tengok untuk set U ada unsur 1, 4, 5, 9. Okey, manakala set V ada unsur 1, 4 dan juga 3. Jadi antara kedua-dua set U dan V ni, okey, ada dua unsur sepunya iaitu 1 dan juga 9. Okey, jadi ia dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, itu adalah dua nota penting yang kamu kena tahu dan juga catat dan kena ingat untuk tajuk ni. Okey. Okey, ini adalah perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey, dalam bentuk dua perbandingan ni, kalau kamu tengok, okey, yang saling eksklusif tu, okey, dia terpisah sepenuhnya. Maksudnya tiada berlaku persilangan. Rajahnya pun dilukis terpisah. Lepas tu dia punya ciri dia tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Itu untuk saling eksklusif. Ciri yang kedua, okey, tiada kesudahan sepunya. Maksudnya tiada unsur sepunya. Okey. Sebelum cikgu lupa, pastikan kamu salin tahu dia punya dia punya perbezaan ni antara peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Maksudnya ni adalah cara kamu nak kena pasti yang mana satu. Okey, kamu kena tahu lah dia punya ciri-cirinya. Okey, yang ketiga, okey, itu adalah contohlah. Maksudnya kalau kamu ambil ujian memandu, okey, sama ada kamu lulus ataupun gagal, kamu tak boleh keputusan aku tak boleh kedua-dua sekali kan, lulus dan gagal kan. Itu adalah contohlah untuk peristiwa saling eksklusif. Okey. Untuk ciri-ciri peristiwa tidak saling eksklusif pula, okey, yang pertama boleh berlaku pada masa yang sama. Kalau kamu tengok dia punya gambar Rajah Ven tu, maksudnya berlaku persilangan set. Okey, maksudnya berlaku pertindihan set ataupun persilangan set. Okey, yang kedua, wujud kesudahan sepunya. Bila berlaku persilangan set, maksudnya ada unsur sepunya antara kedua-dua set tersebutlah.
Okey, ataupun contoh tadi yang ujian memandu tadi tu, maksudnya kamu boleh lulus ujian memandu dan boleh mendapat markah penuh. Itu adalah perbezaan antara peristiwa. Jadi, tolong salin nota ni dan pastikan kamu faham dia punya ciri-ciri dan juga perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okey. Okey, jadi untuk lebih faham lagi, okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, tadi soalan yang pertama kan? Okey, contoh soalan yang kedua pula. Okey, untuk soalan yang kedua ni, cikgu nak kamu try lah pula. Okey, jawab soalan. Okey, soalan ni berbunyi macam ni. Dia kata seorang pekerja kilang dipilih secara rawak. Tentukan hubungan antara peristiwa berikut. Peristiwa apa? Okey, peristiwa eksklusif atau saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Antara A dan B, antara A dan C dan juga antara B dan C. Okey, jadi untuk soalan ni, cikgu bagi peluang untuk kamu cuba dahulu untuk jawab soalan. Okey, cikgu bagi kamu masa lebih kurang 1 minit. Okey, jadi sama-sama kita jawab soalan ni. Sekejap lagi baru kita cek jawapan dia. Boleh? Okey, dah boleh jawab ke belum? Okey, masa 1 minit tu lama tau. Jadi cikgu harap kamu boleh jawablah soalan yang kedua ni. Ini adalah contoh soalan kedua macam mana nak kena pasti peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, untuk peristiwa A, maksudnya peristiwa A adalah peristiwa di mana pekerja bergaji kurang daripada 2,500 sebulan. Itu untuk A. Untuk B pula adalah peristiwa pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, itu adalah peristiwa B. Dan peristiwa C adalah pekerja memandu kereta ke tempat kerja. Okey, jadi A bergaji kurang 2,500 sebulan, B membayar pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan dan C adalah pekerja yang memandu kereta ke tempat kerja. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, okey, mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000 iaitu selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Jadi, itu yang mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 34,000 lah. Okey, selepas potongan cukai. Tapi kalau yang kurang daripada tu, maksudnya pekerja tersebut tidak perlu membayar cukai. Okey, jadi antara peristiwa A dengan B tadi ni, A dengan C dan B dengan C. Okey, cikgu harap kamu dah dapat jawapan tau untuk contoh yang kedua ni. Okey, jom kita semak jawapan. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan yang kedua. Okey. Dah cek? Okey, tolong cek dengan jawapan kamu jawab tadi. Ni adalah jawapan cikgu sediakan. Jadi kamu cek dengan jawapan kamu. Betul ke tidak? Okey. Untuk yang pertama, pasangan peristiwa antara A dengan B. Okey, antara A dengan B dikatakan uh, peristiwa saling eksklusif. Okey, kerana apa? Kerana tengok dekat logik dia punya penerangan dia tu. Okey, berdasarkan zon informasi, okey, pekerja bergaji kurang 2,500, okey, tidak perlu membayar cukai. Maksudnya dia kena lebih pada itulah. Jadi kedua-dua peristiwa tidak boleh berlaku serentak. Okey, untuk pasangan peristiwa A dan juga C, maksudnya pendapatan yang kurang daripada 2,500, okey, dan juga apa dia punya tadi? Okey, yang memandu kereta ke tempat kerja. Okey, untuk membeli kereta, asalkan tidak ditetapkan kamu mempunyai pendapatan berapa-berapa, cuma syaratnya kena melepasilah dia punya syarat yang ditetapkan. Okey, tak semestinya bawah daripada 2,500 ataupun atas 2,500. Okey, ada syarikat kereta yang menawarkan kamu boleh membeli kereta yang gaji 1,500 ke atas pun boleh juga. Okey, jadi untuk pasangan peristiwa A dan juga C, okey, kalau kamu lihat, terdapat persilangan antara dua peristiwa tersebut. Iaitu, bila terdapat persilangan ataupun unsur sepunya, maka dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Iaitu, apa dia punya logiknya? Seseorang boleh bergaji rendah dan tetap boleh memiliki ataupun memandu kereta. Maksudnya kalau kamu mempunyai gaji 1,500, kamu pun layak untuk membeli kereta. Tak semestinya 2,500. Okey, untuk yang ketiga, untuk pasangan peristiwa B dan juga C. Okey, ia dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Maksudnya A kan tadi A kan tadi dia punya ni ialah pekerja
gaji kurang daripada 2,500 sebulan. Dan C adalah memandu kereta ke tempat kerja. Jadi kalau kamu tengok kat situ, dia adalah tidak saling eksklusif kerana seseorang boleh membayar cukai dan juga boleh memandu kereta. Kalau tidak memenuhi syarat untuk bayar cukai pun masih lagi boleh memandu kereta. Okey. Jadi untuk soalan 3 pun, cikgu nak minta kamu try dulu jawab soalan ni. Ni soalan sebiji dadu pula yang dipilih. Jadi, yang ni kamu boleh bincang dengan rakan sebelah kamu, boleh menjawab soalan secara berpasangan. Kita try lah soalan nombor 3 ni. Jadi yang ni cikgu bagi tempoh masa pendek sikit daripada tadi. Lebih kurang dalam 30 saat. Boleh? Try jawab dulu nah. Masa pun dah cukup. Jadi cikgu harap kamu dah siap menjawab soalan ni. Jom kita semak jawapan. Soalan contoh yang ketiga ni adalah soalan sebiji dadu bersisi 6 di lambung. Bila sebiji dadu tu di lambung, ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel yang kamu akan dapat adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Minta maaf ya. Tu ada berlaku sedikit typo sikit. Kesilapan cikgu membuat slide tadi tu. Yang tu sebenarnya kesilapan. Antara peristiwa apa? Peristiwa yang pertama adalah antara P dan juga Q. Antara P dan Q. P tu apa dia? P adalah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 4. Jadi, bila mendapat nombor besar lebih daripada 4, jawapannya adalah 5 dengan 6. Yang kedua adalah set ataupun peristiwa Q. Q adalah peristiwa mendapat nombor genap. Daripada senarai dadu yang kamu lambung tadi tu, untuk mendapat nombor genap, nombor yang kamu akan dapat adalah nombor 2, nombor 4 dan juga nombor 6. Itu adalah set Q ataupun peristiwa Q. Yang ketiga adalah peristiwa ataupun set R, di mana ia ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna daripada senarai 1 hingga 6, jawapannya ialah 1 dan juga 4. Masih ingat lagi kan macam mana nak mendapat nombor kuasa 2 sempurna? Jadi antara set P dan juga Q. P adalah mendapat nombor lebih besar daripada 4 iaitu nombor 5 dengan 6. Q adalah nombor genap. Jadi ini dia punya jawapan dia. Untuk jawapan yang pertama antara P dan juga Q, ia dikatakan tidak saling eksklusif kerana apa? Kerana mempunyai unsur sepunya 6. Maksudnya set P pun ada unsur 6, set Q pun ada unsur 6. Jadi bila ada unsur yang sama, dia dikatakan tidak saling eksklusif. Yang kedua. Yang kedua adalah antara set P dan juga set R. Antara P dengan R, ada tak unsur yang sepunya ataupun unsur yang sama antara dua tu? Kalau kamu cek balik, set P 5 dan 6 dan set R adalah 1 dan 4. Jadi antara kedua-dua set tersebut tidak mempunyai unsur yang sama. Jadi dia dikatakan peristiwa saling eksklusif. Kerana manalah tahu kan jika soalan tu dia minta justifikasikan kerana kenapa set P dan R ni dikatakan saling eksklusif. Jadi kamu kena bagi tahu set P dan set R ni dikatakan ialah peristiwa saling eksklusif kerana tidak mempunyai unsur sepunya. Yang ketiga adalah antara peristiwa Q dan juga R. Kalau tengok Q dan juga R ni, kalau kamu perasan dia punya gambar rajah bernya berlaku persilangan kan, yang di mana set Q mempunyai unsur 4 dan set R pun mempunyai unsur 4. Jadi kedua-dua set ini mempunyai unsur yang sepunya iaitu nombor 4. Jadi dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat ni rasanya kamu boleh berbincang secara berkumpulan. Jadi pastikan, cikgu minta kamu duduk dalam kumpulan bertiga ataupun berempat. Tengok soalan ni, kamu tak payah salin soalan tau. Kamu hanya jawab sahaja sebab kita akan tengok jawapan dia nanti. Jadi untuk secara berkumpulan ni, cikgu bagi masa lebih kurang 1 minit juga. Boleh mula jawab sekarang. Dah siap? Untuk contoh soalan 4. Kumpulan mana yang nak membincangkan ataupun membentangkan jawapannya? Ada tak?
Untuk soalan ni, okey, kita tengok sama-sama soalan ni. Okey, soalan ni dia kata sebiji telur dipilih secara rawak dari ladang. Okey, itu adalah ladang, okey, ladang untuk menghasilkan telur, ladang ayam lah. Okey, jadi ada 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan K, iaitu peristiwa telur didapati retak. Okey, ada telur yang elok dan ada telur yang retak. Tapi K adalah peristiwa telur yang retak. Dan L adalah peristiwa telur grade A. Okey, dan M adalah peristiwa telur menempati grade C. Ada 2 grade telur iaitu grade A dan juga grade C. Dan ada satu lagi kategori adalah yang retak. Okey, jadi untuk soalan ni, okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Soalan dia macam tu je, tentukan sama ada pasangan ni eksklusif, saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Jadi kamu kena faham dululah dia punya situasi dia. Okey, antara set K dan juga M. Okey, yang kedua antara set K dan juga M. Dan yang ketiga antara set L dan juga M. Okey, dah bersedia nak cek jawapan? Okey. Okey, ini jawapan dia. Okey, kamu boleh cek dulu jawapan. Okey, sekejap lagi baru cikgu terangkan. Okey, boleh cek dulu jawapan kamu. Okey, kamu boleh tandakan. Okey. Okey, untuk jawapan soalan ini, kita tengok peristiwa antara K dan L. Okey, antara K dengan L, kita katakan tidak saling eksklusif. Okey. Okey. Kenapa? Sebab telur grade A boleh retak. Kategori grade A dan juga retak. Boleh tak telur grade ini retak? Boleh. Tak semestinya grade ini tak retak, kan? Jadi, ia dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangan peristiwa K dan M. Okey, K dan M pula sama juga dia punya keputusannya iaitu dia dikatakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kerana apa? Kerana telur grade C juga boleh retak. Okey, grade A pun boleh retak, grade C pun boleh retak. Jadi dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, untuk yang ketiga, pasangan peristiwa L dan M. Okey, kalau kamu tengok L dengan M, okey, L dengan M tu adalah grade A dan juga grade C. Grade A dengan grade C, kalau kamu lukis gambar Raja Haven, okey, dia punya gambar rajanya berasingan, kan? Bila berasingan tu maksudnya tiada unsur yang sepunya ataupun berlaku persilangan set antara kedua-dua peristiwa tersebut. Okey, jadi peristiwa L dan M ni adalah peristiwa saling eksklusif kerana grade A dan juga grade C dia tidak boleh tiada unsur sepunya antara grade A dan juga grade C. Okey, faham yang tu? Okey. Kumpulan mana yang mendapat ni betul ke semua? Ada tak kumpulan yang dapat betul ke semua? Okey, ada? Okey, tahniah. Cikgu ucapkan tahniah. Maksudnya kamu dah faham lah. Okey, macam mana nak tentukan peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah seorang pelancong dipilih secara rawak di KLIA. Mana tahu rezeki kamu suatu hari nanti, kan kamu nak melancong ke luar negara. Okey. Boleh cikgu doakan. Okey, ada 3 peristiwa untuk contoh soalan ni. Okey, iaitu yang pertama adalah pelancong dari Eropah. Itu adalah peristiwa R, iaitu pelancong dari Eropah. Yang kedua adalah S, iaitu pelancong dari negara ASEAN. Peristiwa yang kedua adalah S dan peristiwa yang ketiga adalah T, iaitu pelancong dari negara Commonwealth. Okey, kalau kamu tengok dekat zon informasi kat situ, okey, ASEAN ni adalah terdiri daripada negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam dan juga lain-lain lagi lah. Okey, negara Asia lah, kan? Okey, untuk Commonwealth adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Contohnya United Kingdom ataupun UK, Malaysia, Australia dan juga lain-lain. Jadi, kamu kena tahu. Maksudnya untuk jawab soalan ni, kamu kena tahu, okey, negara yang diberikan tu adalah negara Commonwealth ataupun tidak. Ataupun negara itu adalah dalam kategori negara ASEAN ataupun tidak. Kamu kena pasti dulu tahu. Jadi kamu boleh tengok balik mungkin nota geografi ataupun kamu tanya rakan-rakan kamu yang lain. Okey, negara-negara Commonwealth dan juga negara ASEAN. Okey, untuk soalan ni ada 3 negara tu, Eropah, ASEAN dan juga Commonwealth. Okey, soalan dia masih lagi tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, antara peristiwa R dan juga S. Okey, R tu antara Eropah dan juga ASEAN. Okey, lepas tu antara peristiwa R dan juga T, iaitu pelancong dari Eropah dan juga pelancong dari negara Commonwealth. Dan yang ketiga adalah S dan T,
iaitu pelancong dari negara ASEAN dan juga pelancong dari negara Commonwealth. Kamu kena pasti dululah. Okey, pelancong tersebut. Okey, ini jawapan dia. Tapi sebelum ni, cikgu tunjuk dulu sepintas selalu. Okey, cikgu nak kamu try jawab sendiri dahulu. Okey, ni adalah contoh yang kelima dah tau. Jadi sepatutnya kamu dah boleh faham dan kamu dah boleh jawab soalan ni. Okey? Okey. Dah siap ke? Okey, kalau dah siap jom kita semak jawapan. Okey, untuk soalan yang kelima ni, contoh soalan yang kelima ni, okey, kalau kamu tengok kat situ, okey, antara peristiwa R dan juga S. R adalah pelancong dari Eropah dan S adalah pelancong dari ASEAN. Okey, secara geografinya, Eropah dan Asia Tenggara ni adalah benua yang berbeza. Jadi, tiada warga negara tunggal boleh memegang kedua-dua identiti geopolitik ini secara serentak. Maksudnya, dia tak boleh dapat dua identiti lah secara serentak. Jadi, peristiwa R dan S ni dikatakan peristiwa saling eksklusif. Antara R dan juga S iaitu negara Eropah dan juga negara ASEAN. Yang kedua, peristiwa antara R dan juga T. R adalah pelancong dari Eropah dan juga T adalah pelancong dari negara Commonwealth. Dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana apa? Maksudnya pelancong dari UK ataupun United Kingdom, dia juga adalah warga Eropah dan juga warga negara Commonwealth. Maksudnya United Kingdom kan negara yang dijajah oleh British. Jadi dia adalah termasuk dalam kategori negara Commonwealth. Sebab tu dia adalah unsur sepunyanya. Terdapat unsur sepunya. Jadi dia dikatakan tidak saling eksklusif. Yang ketiga, kalau kamu tengok itu adalah antara pelancong dari S ataupun ASEAN dan juga T, Commonwealth. Untuk yang peristiwa yang ketiga ni, ia ialah peristiwa tidak saling eksklusif kerana terdapat unsur yang sepunya iaitu contoh dia punya pelancong dari Malaysia ataupun Singapura tergolong dalam negara ASEAN dan juga negara Commonwealth. Jadi terdapat unsur yang samalah ataupun unsur sepunya yang sama antara pelancong dari ASEAN dan juga pelancong dari negara Commonwealth. Faham? Boleh dapat tak dia punya dia punya keterangan tersebut? Jadi fahamlah untuk soalan yang ni. Jadi secara kesimpulannya, daripada contoh-contoh yang kita pernah jawab tadi, yang kita telah jawab tadi tu, daripada 5 contoh yang kita telah jawab tadi tu, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Kalau kamu tengok dekat carta alih ni, kamu faham tak dia punya kesimpulan dia? Daripada carta alih ni, daripada dua peristiwa ataupun pilih mana-mana dua peristiwa, daripada dua peristiwa tersebut, kamu cari dahulu unsur sepunya. Terdapat unsur sepunya ataupun tidak. Jika terdapat unsur sepunya walaupun satu sahaja unsur sepunya, maka dia dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi gambar rajah bennya dilukis sebagai persilangan set. Jadi kamu tengoklah gambar rajah yang berwarna biru tu, persilangan setnya yang berwarna purple tu ataupun ungu tu. Jadi itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Tetapi antara dua peristiwa jika tidak terdapat unsur sepunya ataupun tidak berlaku serentak, itu dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Bila peristiwa saling eksklusif ni, gambar rajah Venn dilukis secara terpisah, berasingan. Maksudnya tiada persilangan antara gambar rajah Venn. Jadi kamu nampaklah gambar rajah Venn yang berwarna warna merah oranye tu kan. Maksudnya dia dilukis secara terpisah. Itu adalah kesimpulan bagi tajuk ni. Itu adalah kesimpulannya. Jadi cikgu harap kamu faham dengan jelas dan kamu dapat menggunakan penerangan ataupun pembelajaran kita pada hari ini untuk kamu menjawab soalan yang seterusnya. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu faham dan kamu boleh membantu rakan yang lain untuk faham. Jadi setakat itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.